Saya tidak menyokong Israel. Saya tidak menyokong Israel. Saya tidak menyokong Israel. Walaupun saya tahu bahawa tiada undang-undang di Malaysia yang secara jelas melarang rakyat menyokong Israel. Tetapi sebelum ini, memang ada individu yang disiasat oleh pihak polis di bawah Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menyuarakan sokongan terhadap Israel. Saya tidak mahu pihak polis datang menyiasat saya hanya kerana satu video fitnah. Ini bukan sahaja membajakan tenaga polis, malah juga membajakan masa saya. Seterusnya, saya ingin menjelaskan kandungan penuh dalam video asal saya. Pertama sekali, orang ini menyokong tindakan ketenteraan Parti Komunis China untuk menyerang Taiwan. Dan dia juga berkata bahawa Taiwan tidak mungkin menang lawan China. Jadi, lebih baik menyerah kalah. Saya balas dengan berkata, walaupun Taiwan tak mampu menang, tetap perlu lawan. Mana boleh serahkan negara sendiri dengan tangan kosong. Kalau begitu, kenapa awak tak suruh Palestin menyerah kepada Israel? Sedangkan Palestin pun memang tak mampu lawan Israel. Jadi, jelas sekali, saya cuba memberi satu perbandingan yang bersifat sindiran. Bukan bermaksud saya menyokong segala tindakan Israel. Tapi individu ini telah memotong dan mengubah video saya secara berniat jahat. Malah meletakkan thumbnail dengan tulisan bahawa saya menyokong Israel. Saya harap YouTube boleh ban individu ini secara kekal. Bukan sekadar menutup channel dia sahaja. Dia sebelum ini sudah ada 2 channel yang diharamkan secara kekal oleh YouTube kerana melanggar polisi. Kini dia buka channel baharu tapi masih terus menyebarkan fitnah terhadap saya tanpa sebarang rasa tanggungjawab terhadap peraturan YouTube. Jika pihak polis benar-benar membuka kertas siasatan terhadap saya kerana video fitnah ini, ia bukan sahaja akan mengganggu kehidupan saya, malah membanja sumber dan tenaga pihak polis Malaysia. Saya berharap pihak YouTube ambil serius dalam menangani isu ini.